Ini kod merah. Saya baru sahaja digodam. Seseorang cuba mencuri bukan sahaja wang daripada saya, tetapi mereka sebenarnya menggodam Telegram saya. Jadi akaun Telegram saya telah diceroboh dan anda tidak boleh DM saya dan jangan balas sebarang DM dari Telegram saya, dan juga akaun X saya, akaun Twitter saya turut diceroboh dan digodam. I'm releasing pricing what my things again is chicken my portrait your access this Ambani account so and 0 cryptos Di suara ni ada chat seorang yang saya rumah saya buat lebih dari yang saya mahu, dan saya ada firma keselamatan cyber sekarang buat forensik dan siasat isu ini, dan sesiapa yang menyerang akan dibawa ke muka pengadilan, itu pasti. Mereka akan dibawa ke muka pengadilan dan mereka kami akan cari mereka, itu pasti. Oh, the state ins till one in Dutcher the dot account X siso digodam. Jadi mod sehingga klik soman poe di account X say jangan base song message pribadi se X say. Juga jangan sebenarnya jangan sesekali membalas sebarang message yang kononnya datang daripada saya di mana-mana platform. Siapa tahu mungkin mereka akan godam akaun lain dalam masa terdekat. Betul tak? Jadi tolong berhati-hati. Gila betul perkara ini berlaku sekarang ketika kripto juga sedang mengalami kejatuhan kripto yang besar. Betul tak? Tadi sebanyak perara dan perayaan fikiran sekarang. Tapi sekarang saya tak kisah pasal Bitcoin. Saya tak kisah sangat pasal kripto sekarang. Queen I rise to some show account riders plus digodam. And I secure sprains a prayer to thank you for yang lebih besar. Namun setakat ini semua aset kripto air foith selamat kecuali portfolio saya yang kelihatan sangat teruk sekarang. Tapi itu topik lain kan. Jadi saya boleh bincang lebih lanjut esok. Ini sekadar amaran untuk semua dan kawan-kawan. Kalau nak bantu saya, itu sangat penting. Kalau nak bantu saya, pergi ke ciapan di atas huraian dan tolong ciap semula ciapan itu. Itu dari account The Moon Show X. Yang Fruzoli kurang 6 hours. Jadi itu cuma beri amaran kepada semua di Twitter bahawa akaun utama saya digodam agar tiada yang lain terlibat masalah. Jadi sila pergi ke tweet di bahagian atas huraian dan retweet itu dan berikan saya sokongan. Saya akan pergi hisap cerut sekarang sebab pada dasarnya begitulah, saya akan berehat sedikit sekarang sebab hari ini memang gila. Sepanjang hari ini saya dah lawan penggodam dan penyerang dan cuba elak bencana. Dan ia dah pun bencana saya mesti kata sebab Telegram saya dah hilang. Macam semua sejarah sembang saya dan semua kenalan saya dan awak tahu seluruh akaun Telegram saya dah hilang kan. Jadi saya memang gila. Saya masih tak faham betapa teruknya ini saya rasa sebab seluruh kehidupan perniagaan saya ada di Telegram. Saya hanya guna Telegram. So, saya memang tak pernah pakai WhatsApp kan. Saya pakai Telegram saja. Jadi ini satu bencana. Cuba tengok boleh dapat balik tak. Saya kata mereka sangat tipis. Sekarang tidak ekspongan. X, saya sempat tadi terbalik foreign kau tu ration nanti harapnya. Tapi cuba telah account 1.5 juta kan. Jadi 1.5 juta pengikut. Jadi menilai akaun ini berpuluh juta dolar. Engkau tahu saya harap sangat dapat balik. Kalau tidak saya rugi berpuluh juta dolar. Kalau ada yang nak beli akaun X saya 30 juta, saya tak akan jual. Jadi saya rugi sekurang-kurangnya 30 juta dolar, kau tahu. Just bad keadaannya tidak bagus. Dan wah. Maaf ya kawan-kawan, rasanya saya sesema sikit. Jadi ya, walau apapun keadaan memang teruk sekarang. Jadi aku duduk dan hisap cerut dan berehat sebentar. I perlu menyusun semula strategi sekarang. Kami telah melawan penyerang ini berjam-jam dan saya akan terus berjuang sepanjang malam kerana kripto saya terancam, syarikat saya mungkin terjejas. Kami belum tahu itu tapi sekurang-kurangnya komputer saya terjejas dan telefon saya mungkin terjejas. Sir, it's from Awakasar Airways na spesies suanya isulit. Sering nama ni suanya kini entah bagaimana sudah terjamin tapi free pun just joining videos on thrice into heading marans. Jiwa di korang semua, jangan klik mana-mana pautan dari saya, jangan balas mana-mana DM. Jangan usik akaun Twitter utama saya sekarang, jangan buka pun, hanya retweet siapan di bahagian atas huraian. Itu saja yang perlu anda buat untuk maklumkan orang. Itu saja yang perlu anda buat. Terima kasih banyak dan tolong tinggalkan tanda suka pada video ini. Dan jika anda ingin kongsi video ini dengan sesiapa untuk sebarkan berita, ia bagus. Kerana
Saya tak nak terutamanya kawan-kawan saya mereka terjerat balas DM sebab ada kawan message saya kata dapat message dari saya suruh klik pautan untuk mesyuarat Teams dan awak tahu Let's see about the Chenga say someone did so. This can't say but the grand message is also dan itu account dan so Terus ini bencana kawan-kawan, ini bencana. Curators told them where to support takas don't bond desire sebarkan dan berhati-hati keluar itu terus jalan dari lagi security accused their frighteners or work that per cyber tapi akan pertama adalah untuk meletakkan pengesahan 2 faktor di mana-mana. Tapi yang gilanya kawan-kawan, walaupun saya dah ada pengesahan 2 faktor pada kebanyakan benda, Twitter saya contohnya, akaun X saya ada pengesahan 2 faktor, Google Authenticator, mereka masih boleh menggodamnya. Jadi saya tak tahu macam mana tu berlaku. Tapi forensik sedang menyiasatnya dan penggodam akan habis teruk. Kami akan kerjakan mereka. Saya akan pastikan faktor utama dari mereka pasti. Saya tak ada dana cukup, kenalan cukup, sumber cukup untuk cari mereka. Saya akan cari mereka dan pastikan mereka faham mereka silap cari orang, itu pasti. So anyway, sebab sini saya wasal mereka dah main itu jadi saya akan cari harga yang mahal untuk mereka dapat ganjaran yang sangat sedikit. Saya jadi geram bila fikirkan hal ni, tahu tak apa-apa pun. Semoga berjaya untuk semua di luar sana. Saya harap anda semua baik-baik saja. Ada okey walaupun kripto agak menurun. Jumpa esok. Saya akan buat kemas sekini besar lain nanti pasti. Jaga diri baik-baik ya dan jumpa lagi nanti.